Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi yang cukup mudah, iaitu ikan kembung kukus masak tauco. Untuk bahan-bahan di sini saya menggunakan bawang merah, diikuti dengan bawang putih. Untuk kuantiti bahan ni sesuailah dengan jumlah masakan masing-masing, tak kisah nak banyak nak sikit. Lalu saya ada cili, halia, dan saya juga menggunakan tauco. Untuk tauco ni saya gunakan tauco masin. Saya tak guna yang versi manis tapi versi yang masin. Kemudian untuk bahan tambahan saya ada terung asam. Siapa pernah makan terung ni? Bentuk dia macam ni. Dah jarang dah nak jumpa terung ni, susah sikit. Untuk ikan saya menggunakan ikan kembung kukus. Anda boleh dapatkan di mana-mana, kedai ataupun pasar raya. Ikan ni memang susah sikit nak jumpa. Tapi kalau tak ada, boleh je guna ikan kembung yang fresh tu. Pertama sekali di sini saya nak goreng terlebih dahulu ikan tersebut. Walaupun ikan tu dah masak, dah boleh makan gitu je, tapi saya nak goreng sebentar. Tak perlu lama pun. Siapa pernah makan ikan kukus ni? Next time kalau ada jumpa dekat mana-mana, bolehlah beli. Dan kalau dekat Indonesia lebih kurang macam ikan pindang kita panggilnya. Orang Indonesia tahulah. Kalau orang Malaysia, ikan kukus. Sekarang kita lanjut tumis-menumis. Macam biasa kita turunkan dulu bawang putih, lalu lanjut bawang merah. Kita tumis bahan tersebut sehingga naik bau dan bahan kita ni sedikit garing. Untuk hari ini, untuk bahan-bahan kita cukup hiris-hiris saja, tak perlu tumbuk ataupun apa. Lalu bolehlah lanjut masukkan halia supaya masakan kita lebih harum, dan juga cili supaya ia pedas. Untuk kuantiti cili ni sesuaikanlah dengan selera masing-masing. Kalau kita pedas boleh letak lebih. Kemudian saya masukkan sedikit air. Untuk kuantiti air ni bergantunglah pada selera. Kalau nak banyak silakan, nak kurang pun tak apa. Kemudian bolehlah masukkan garam sesuai selera, penyedap rasa ataupun MSG ni yang bagi yang gunalah. Yang tak guna boleh skip. Gula saya ganti dengan gula Melaka, dan juga asam keping. Tadi saya lupa pula nak tunjuk. Dan juga kita punya terung asam ni. Ni bagi yang ada lah. Kalau yang tak ada nak buat macam mana kan. Lalu bolehlah masukkan tauco lebih kurang 2 ke 3 sudut. Terung asam tu memang susah sikit nak jumpa. Macam saya memang banyak tumbuh dekat belakang rumah. Alhamdulillah lah. Lalu last sekali bolehlah kita masukkan kita punya ikan. Lalu kita biarkan seketika, lalu siap untuk dinikmati. Bagaimana menurut anda dengan resepi pada hari ini? Simple sangat tapi rasanya sangat sedap. Kalau suka jangan lupa tekan like, jangan lupa subscribe for more video, dan jumpa lagi di next video. Jangan lupa cuba tau. Bye bye.